Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Dan salam Malaysia Madani. Saya Adam Muzaffar bin Johan bersama dengan rakan saya. Dan saya Muhammad Aidil Faris bin Masri. Hari ini kami akan berbincangkan tentang tajuk Ko-Kurikulum Membentuk Karamah Insaniah Malaysia Madani di bawah kursus GKCO 1062 di bawah kepimpinan Encik Nur Kaizam. Sebelum kita pergi dengan lebih jauh, penting untuk kita tahu maksud dua perkara utama berikut, iaitu ko-kurikulum dan karamah insaniah. Ko-kurikulum ialah semua aktiviti di luar bilik darjah yang dilakukan yang melibatkan perkembangan diri murid dalam pelbagai aspek. Ianya bukan sahaja dari segi sukan atau kelab, tapi ia juga termasuk dari segi kepimpinan, khidmat masyarakat, aktiviti kesukarelawan yang dijalankan di bawah dasar Kementerian Pendidikan Malaysia. Manakala bagi karamah insaniah pula bermaksud maruah dan kemuliaan insan yang membentuk peribadi seseorang yang berakhlak, berilmu dan kepribadian yang tinggi. Konsep ini sejajar dengan nilai Malaysia Madani yang menerapkan 6 aspek utama, iaitu kemampanan, kesejahteraan, daya cipta, hormat, keyakinan dan ihsan. Seterusnya, kita beralih kepada peranan dasar ko-kurikulum. Kementerian Pendidikan Malaysia melalui Dasar Ko-Kurikulum 2017 menetapkan bahawa aktiviti ko-kurikulum merupakan sebahagian penting dalam sistem pendidikan dan bukan hanya aktiviti sampingan semata-mata. Dasar ini juga menetapkan 3 aspek utama, iaitu penyertaan yang menyeluruh, di mana semua murid wajib menyertai sekurang-kurangnya 1 unit uniform, 1 kelab dan persatuan dan 1 sukan. Yang kedua pula ialah pembangunan, sasiah dan kepimpinan. Dan yang ketiga ialah pembentukan jati diri dan semangat patriotisme. Melalui dasar ini, aktiviti ko-kurikulum menjadi platform utama untuk membentuk nilai dalam diri murid seperti nilai disiplin, tanggungjawab, kerjasama dan nilai empati. Nilai ini juga disebut dalam teras ihsan dan hormat dalam Malaysia Madani. Apa hubungan antara ko-kurikulum dan karamah insaniah pula? Kalau kita lihat dari segi amalan, ko-kurikulum dapat membantu pelajar mengamalkan nilai kemanusiaan yang tinggi. Contohnya, apabila murid menyertai aktiviti khidmat masyarakat atau program sukarelawan, mereka belajar untuk menghargai orang lain tanpa mengira latar belakang. Inilah yang kita panggil asas kepada karamah insaniah yang membina manusia saling hormat-menghormati dan menjaga maruah sesama insan. Dalam falsafah pendidikan pula, matlamat pendidikan ialah bagi melahirkan insan yang seimbang dari segi jasmani, emosi, rohani dan intelek. Jadi, ko-kurikulum berfungsi sebagai ruang latihan sebenar untuk mengasah keempat-empat aspek ini di luar bilik darjah. Contohnya seperti di sekolah, aktiviti seperti kedai remaja sekolah, pengakap, persatuan belas salib merah dan lain-lain unit uniform menekankan disiplin dan kepimpinan. Kelab rukun negara pula dapat mengajak erti semangat patriotik dan hormat kepada perbezaan. Manakala kelab inovasi dan sains membentuk daya cipta serta keyakinan diri dalam kalangan murid di sekolah. Semua ini adalah manifestasi nilai madani yang diterapkan secara praktikal. Melalui aktiviti-aktiviti begini, murid bukan sahaja belajar teori tetapi mengamalkan akhlak dan etika secara tidak langsung. Misalnya, murid itu sendiri dapat belajar mendengar pandangan orang lain, bekerjasama dan memimpin dengan adil. Kesimpulannya, dasar ko-kurikulum KPM berperanan besar dalam membina asas karamah insaniah kerana ia mendidik murid bukan hanya untuk cemerlang akademik tapi menjadi insan yang beradab, prihatin dan bertanggungjawab selari dengan visi Malaysia Madani yang mahu melahirkan masyarakat beradab dan beretika tinggi. Sekian bahagian saya. Seterusnya, saya serahkan kepada saudara Aidil untuk meneruskan pembentangan berkenaan strategi pelaksanaan dan cabaran sebenar dalam konteks sekolah. Baiklah, terima kasih kepada rakan sepasukan saya, Adam Muzaffar bin Johan, kerana telah mengupaskan dan membentangkan berkaitan tentang dasar ko-kurikulum dan karamah insaniah. Untuk membincangkan dan membentangkan secara lebih mendalam, saya
akan membentangkan berkaitan tentang kepentingan pelaksanaan aktiviti core curriculum di sekolah selaras dengan tajuk Core Curriculum Membentuk Karamah Insaniah Malaysia Madani. Kepentingan yang pertama, aktiviti core curriculum dapat membentuk sasiah dan nilai murni yang baik dalam diri pelajar. Hal ini kerana aktiviti-aktiviti core curriculum yang dilaksanakan oleh guru dan melibatkan murid-murid sudah tentu dapat membentuk nilai murni dan sasiah yang tinggi dan baik dalam diri mereka. Hal ini kerana aktiviti-aktiviti core curriculum yang dilaksanakan sudah tentu akan menerapkan elemen-elemen yang positif di dalam diri pelajar. Contohnya aktiviti core curriculum berkawat. Berkawat merupakan satu aktiviti core curriculum yang sukar untuk dilaksanakan. Ini kerana elemen-elemen kerjasama, bersemangat berpasukan dan bersungguh-sungguh perlu ada dalam diri murid tersebut. Apabila pelajar tersebut melibatkan diri dalam aktiviti core curriculum iaitu berkawat, sudah tentu dirinya akan mempunyai nilai murni yang baik dan sasiah yang tinggi. Sebagai buktinya, apabila murid yang berkawat ini hadir ke sekolah, mereka akan lebih menghormati orang lain dan memberi salam apabila bertemu. Dan yang kedua, aktiviti core curriculum dapat mengembangkan potensi murid secara menyeluruh. Potensi murid bukan sahaja dapat dikembangkan melalui sudut akademik, malah dari aspek jasmani, rohani, intelek dan sosial. Ini kerana aktiviti core curriculum yang dilaksanakan akan mengembangkan segala potensi pelajar. Sebagai contohnya, aktiviti core curriculum camp. Dalam aktiviti tersebut disemaikan semangat berdikari. Apabila semangat berdikari disemai dalam diri murid, sudah tentu potensi dia akan berkembang kerana ia akan jadi lebih yakin dan menjadi lebih yakin untuk berhadapan dengan masyarakat. Dan potensi murid yang seterusnya dapat dikembangkan melalui aktiviti-aktiviti yang dilakukan dari aspek pemikirannya juga. Ia akan menjadi lebih cerdas berbanding orang lain kerana otaknya dilatih untuk kuat dan lebih. Manakala yang ketiga, aktiviti core curriculum dapat meningkatkan tahap kemahiran sosial dan kepimpinan dalam diri pelajar. Melalui apa? Melalui aktiviti-aktiviti core curriculum yang dilaksanakan di luar sekolah. Contohnya aktiviti core curriculum gotong royong di surau-surau ataupun di taman perumahan. Apabila murid-murid melibatkan diri mereka secara aktif dan secara aktif, sudah tentu diri mereka akan tahap kemahiran sosial mereka untuk berinteraksi dengan orang akan menjadi lebih baik dan tahap kepimpinan mereka juga akan meningkat. Ini dapat dibuktikan melalui seorang pelajar apabila melibatkan diri dalam aktiviti core curriculum yang melibatkan seluruh masyarakat, daya kepimpinannya akan meningkat. Melalui apa? Ia memegang jawatan sebagai seorang ketua di dalam AJK yang disediakan oleh pihak sekolah. Sebagai kesannya, sekolah dapat membentuk generasi madani yang mempunyai tahap kemahiran sosial yang tinggi dan daya kepimpinan yang baik untuk berhadapan dengan situasi yang berhadapan dengan pelbagai cabaran dan ujian. Manakala yang keempat ataupun yang terakhir, saya akan mengulaskan berkaitan tentang aktiviti core curriculum dapat menggalakkan gaya hidup yang sihat dan aktif. Aktiviti core curriculum yang dilaksanakan di sekolah yang melibatkan semua pelajar pada sesi petang khususnya akan menuntut pelajar untuk hadir ke sekolah pada sesi petang. Pelbagai aktiviti curriculum yang akan dilaksanakan seperti bermain badminton, bermain bola sepak takraw, bermain bola padang, bola jaring dan sebagainya. Di situ juga potensi murid dapat dikembangkan melalui bermain sukan. Malah gaya hidup yang sihat juga dapat diamalkan oleh mereka melalui guru
guru akan mendidik mereka untuk pada petang lakukan aktiviti sukan. Kesihatan mental dan fizikal akan bertambah baik. Dari segi fizikal, badan akan tidak cepat letih. Dari segi mental, tidak mudah berasa sedih, rasa kecewa dan sebagainya. Apabila mereka melibatkan diri mereka dalam aktiviti co-curricular. Gaya hidup yang sihat ini amat penting dan bagi pelajar untuk mereka mendapat pendidikan di sekolah, supaya mereka apabila mereka keluar daripada sekolah bakal menjadi murid yang cemerlang dari sudut semua aspek, bukan dari aspek akademik sahaja, dari aspek co-curriculum dan co-curriculum. Kesimpulan, pelaksanaan aktiviti co-curriculum merupakan salah satu aktiviti yang sangat penting pada masa kini. Hal ini kerana semua aktiviti co-curriculum yang dilaksanakan di sekolah ataupun di luar sekolah akan menyediakan pelajar dan membentuk pelajar untuk menjadi seorang murid dan pelajar yang kuat dan tabah untuk berhadapan dengan cabaran pada masa kini. Aktiviti co-curriculum ini haruslah dikekalkan, padahal harus diperluaskan supaya dapat menarik minat pelajar untuk menceburi aktiviti co-curriculum. Pada pandangan saya, aktiviti co-curriculum ini sangatlah penting kerana pelbagai kesan positif yang akan terbentuk pada diri pelajar dan murid. Mereka bukan hanya malah cemerlang dari sudut akademik, malah cemerlang dari semua aspek. Aktiviti co-curriculum ini merupakan salah satu aktiviti yang terkandung dalam dasar co-curriculum 2017, dan ianya bukan sebahagian daripada aktiviti, ia harus dilaksanakan. KPM ingin membina generasi yang sihat dari semua aspek. Itu sahaja daripada saya. Sekian, terima kasih. Kita berjumpa lagi di lain pentaksiran berterusan. Bye.